ada perbualan cerita syarikat ini baru saja ditubuhkan. Namun begitu, para pekerja masih kurang pengalaman dan menunjukkan sikap sambil lewa dalam menjalankan tugas. Mereka tidak memahami kepentingan pengurusan sumber yang betul. Alah, tak payah buat survey kawasan pun. Kita agak-agak je. Ni kampung, bukannya bandar. Betul tu. Kira-kira tu nanti-nanti pun kita boleh buat kan. Janji kita buka je kedai. Baru ada duit masuk. Kalau asyik kira, bila nak mula? Betul. Saya rasa kita ambil barang premium je. Baru orang percaya kedai kita. Kan kalau mahal sikit, senang orang percaya. Ya lah. Lagi mahal, lagi nampak hebat. Kamu semua dah siap plan ke? Lebih kurang lah. Oh bagus lah kalau macam tu. Tidak lama kemudian, Haus mengadakan mesyuarat dan memberikan arahan yang jelas mengenai projek baru. Ini merupakan peluang besar dan memerlukan perancangan yang rapi. Okay, selamat pagi semua. Hari ini saya ada berita gembira, iaitu kita baru saja dapat projek baru lah untuk company kita. Akan buat sebuah minimarket di kawasan kampung. So dengan projek ni kita sebenarnya boleh mengembangkan lagi syarikat kita. So saya nak semua Untung besar ni. untuk buat kerja masing-masing. Tapi saya nak korang faham, projek ni bukan main-main. Saya perlukan perancangan, survey kawasan, pemilihan produk yang betul untuk penduduk tempatan dan juga kos. Baik bos, kami akan uruskan semuanya je. Okey, semua faham? Jangan buat kerja sambil lewa. Kalau projek ni gagal, syarikat kita boleh rugi. Saya harap korang semua boleh bagi komitmen yang bagus untuk projek ni. Alangnya, walaupun arahan telah diberikan dengan jelas, pasukan ini gagal berkomunikasi dengan baik. Staf direktur tidak memberikan arahan yang terperinci dan setiap bahagian bekerja secara sendiri tanpa perancangan yang betul. Okey semua, bos dah bagi tugas. Buat je kerja masing-masing. Perlu ke buat survey kawasan? Tak payahlah buang masa. Pilih je lah lokasi yang mana okey. Kalau kiraan kos, macam mana? Agak-agak je lah, tak payahlah susah. Kalau barang tu, macam mana nak pilih Ambil je yang mahal. Dan je nampak yang berkualiti. Okey. Saya pilih tepi jalan besar supaya mudah untuk penduduk kampung hidup. Saya buat kiraan kasai lah, mudah sikit. Tak apalah, saya ada barang mahal je. Confirm nampak hebat. Akibat daripada perancangan yang lemah dan kurang komunikasi, perniagaan mereka mula mengalami kegagalan. Keputusan yang dibuat tidak sesuai dengan keperluan penduduk kampung. Mahalnya baris sini. Kita naik lagi bungkus jap. Tu kata, dah lah jauh kedai ni rumah. Memang kita gila ya jap. Ya?
Aduh, aku tak buat survey lah kawasan ni. Rupa-rupanya kawasan ni tak sesuai untuk perniagaan. Aduh, salah kira ni. Macam mana? Rugi kita ni. Aduh. Saya rasa menyesal. Barang mahal memang tak sesuai untuk kampung. Sebenarnya kita kena pilih barang yang mampu membeli. Kesimpulannya, pengurusan sumber yang baik sangat penting dalam sebuah organisasi. Tanpa perancangan, komunikasi dan tanggungjawab, sebuah perniagaan boleh gagal dan mengalami kerugian. Ni, apa yang jadi? Kedai kosong Saya dah cek semua dah. Ini semua berpunca daripada korang. Urus sumber dengan cara yang salah. Kiraan kos salah, pemilihan produk salah, semua salah. Maaf bos, saya cuai dalam tugas dan tak pantau bekerja dengan betul. Saya minta maaf. Sorry bos, sebab saya tak buat survey dekat kawasan tersebut. Tak buat kiraan dengan betul. Maafkan saya, bos. Saya membuat kesilapan bos kerana memilih barang tanpa mengambil kira kehendak pelanggan. Minta maaf. Ini anggaplah sebagai ini pengajaran untuk korang. Di mana resource management tu satu benda yang sangat penting. Perancangan, komunikasi serta tanggungjawab. Ambillah ini sebagai pengajaran korang. Kami janji akan buat kerja dengan yang baik dan tidak ulang kesilapan. Aduh, lagi mah ada dulu. Iya doh. Lagi mahal lagi baik doh. Allah, Bagi semua. Kali. Kenapa? Saya nak korang faham yang projek ni bukan main-main. Saya nak korang semua fokus untuk kerja masing-masing. Dan saya perlukan pengiraan kos, survey, ni dan tu ini. Tapi saya nak korang faham projek ni bukan main-main. Saya perlukan pengiraan kos yang betul, pemilihan produk yang sesuai untuk orang tempatan, perancangan dan juga Survey kawasan. aduh, ingat aku tak ingat. Lah bos ni. Maaf bos. Cahaya pula dah bodoh. Saya nak ketawa bodoh. maaf bosnya. Saya ketawa. Sekali. Ya. Saya ketawa. Sudah. Nak biar. Sin lah.